Anak-anak sekarang ni banyak masa di internet. So ONSA ni penting untuk pastikan kandungan yang mereka tengok tu lebih selamat dan terkawal. So ONSA ni sangat bagus kerana membantu kawal dan lindung terutama ke anak-anak daripada benda yang tak sepatutnya. Sekarang ni skamer makin berleluasa. Bagi saya lah, ONSA ini langkah yang baik sebab sekarang ni banyak penipuan dan konten berbahaya atas talian. Sekurang-kurangnya ada perlindungan untuk pengguna, terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Saya sokong ONSA sebab ia bantu wujudkan suasana internet yang lebih selamat dan beretika. Bila ada undang-undang macam ni, ONSA yang dikenalkan pada 1 Januari tahun ini, pengguna internet terutamanya akan rasa lebih yakin guna platform digital sebab dah ada garis panduan dan perlindungan. Tambah sekarang banyak berlakunya jenayah dalam talian, scammer, jadi akan rasa lebih selamatlah lepas ni.